Okey semua, kita nak makan ayam grill dengan samyang. Kalau korang tanya kenapa asyik makan ayam grill je ni? Sebab ada ayam dalam freezer. Tapi ayam aku dah habis. Jadi ini yang last lah kot aku masak ayam. Tengok nanti bila aku rajin nak beli barang dapur. Okey. Kita grill ayam tu satu side dalam 5 hingga 10 minit macam biasalah ikut ketebalan ayam. Lepas tu tutup, and bila dah 10 minit ke 5-6 minit itu kita terbalikkan. Lepas tu kita grill lagi dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita tekan-tekan. Kalau dia daging tu macam bouncy tu, insyaAllah dah masak. Lepas tu itu je lah, nama pun ayam grill dengan samyang. Rebus lah mi tu, letak perenca, gaul-gaul, settle. Itu je lah. Video hari ni lambat sikit, aku busy tadi. Jadi itu je lah. Sedap ayam grill kan. Assalamualaikum, bye bye, selamat makan.